Siapakah yang bakal membawa pulang RM10,000? Wow. Wow. Saya mampu mengucapkan takbir. Minta maaf, saya terlebih excited tengok event seperti ini di depan mata. Oh, wow, wow. Siapakah DNB Islam terjatuh? Adakah markah akan diberikan kepada Abang Koroy? Tumpukan di muka terkena Abang Koroy. Wow. Begitu mengasyikkan. Tumpukan yang begitu lazat. Wow. Smackdown. Itu dia DNB Islam kali kedua terjatuh. Adakah DNB Islam akan meminta maaf kepada budak-budak Meskom dan artis tanah air? Wallahualam.